Antara petikan kata Sidi Syekh Qadir Al-Jailani, antara ulama besar wali Allah, tentang manusia yang memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata Sidi Syekh Qadir Al-Jailani, fadilat bagi orang yang memuliakan bulan Zulhijjah ini ada 10 perkara. Catat dan juga simpan betul-betul video ini, share pada yang lain supaya semangat kita dalam memuliakan 10 Zulhijjah. Yang pertama, orang yang memuliakan 10 hari dalam bulan Zulhijjah, umurnya barakah. Subhanallah, kalau hidup umur barakah, sentiasa hati jadi tenang. Yang kedua, hartanya bertambah. Yang ketiga, keluarganya dijaga Allah. Yang keempat, dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Yang kelima, dilipat gandakan kebaikan. Yang keenam, dimudahkan saat sakaratul maut. Yang ketujuh, kuburnya diterangkan, diluaskan. Yang ke-8, diberatkan timbangan baik amalnya. Yang ke-9, diselamatkan daripada siksaan neraka. Dan yang ke-10, diberikan darjat yang paling tinggi di syurga. Simpan betul-betul. 10 kelebihan, kata Sidi Syekh Qadir Jailani, bagi mereka yang sentiasa menghidupkan 10 awal Zulhijjah. Bukan payah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian jangan lupa pada awal pagi baca surah Yasin, pada penutup malam baca surah Al-Mulk. Kemudian boleh puasa sunat, kita puasa sunat. Hidupkan 10 awal Zulhijjah. Kerana ini penutup bulan bagi tahun hijrah tahun ini. Jadi sia-sia sangat kalau kita tak hidupkan kebaikan pada bulan Zulhijjah. Kerana telah berkata Sidi Syekh Qadir Jailani, inilah 10 perkara besar yang mesti kita kena dapat dan kumpulkan dalam hidup kita. InsyaAllah, moga-moga kita dapat berkumpul dengan orang soleh dengan amal-amal baik pada 10 awal Zulhijjah. Amalkan, pasti mustajab.